Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa Kementerian Ekonomi tidak akan dibubarkan. Sebaliknya akan terus memainkan peranan penting dalam merancang pembangunan negara dan melaksanakan dasar ekonomi semasa. Perdana Menteri ketika ditemui media pada Persidangan Energi Asia 2025 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur memberitahu dakwaan kononnya kementerian itu akan dimansuhkan adalah tidak berasas. Kementerian Ekonomi dulunya unit perancangan ekonomi itu di bawah Jabatan Perdana Menteri. Kemudian dalam beberapa tahun masa PH yang pertama dibentuk satu kementerian. Jadi itu dia berikan latar belakang. Tak ada isu itu tidak berbangkit kerana yang menentukan Jemaah Menteri dan saya. Dan saya fikir tak ada keperluan untuk kita rombak apa-apa setakat ini.